So hari ni kita naik Gunung Kriang. Itu tempat daki tu. Gunung Kriang. Berapa meter atas sampai atas? Oh, saya tak pasti apa. Tapi lebih kurang dalam 20 minit, 25 minit itu lah. oh. Buat tengok website 200 lebih. 200 lebih Ha, EG dia. 230 macam tu. Tapi yang nak teruk dia kat awal ni. Ha? Awal ni yang teruk ni. Yang ada berbatu. Atas tak apa. Atas Ha? apa? Sini je. Sini dia naik tu kamu ni. Dia naik ni yang penat ni macam tu. Oh, dia pecah. Tak grip lah kasut. Kasut pun tak grip. Tengok. Kasut pun tak grip. Ni kalau hujan licin. Ni hujan ni. Cantik gunung ni. Biru. Cantik. Oh. Ni baru dia. Pemandangan. Oh. Ni baru checkpoint ke berapa ni tak tahu. Oh. Ha? Tak ada point baru satu kot. Cantik. Cantik ni. Ha? Dinding dia ni. Oh, ini. Asyik ni. Ui. Ni kalau jatuh api ni. Tengok. Kalau Ui, ni tinggi. view noh. Oh, tapi ada stand ni tepi ni. Ha? Boleh ni lagi. Dia boleh naik ah? Boleh lagi. Tak boleh lah. Boleh kan ada ni. Siap. Siap. Boleh lah. Eh. Dia punya gua ke? Boleh masuk ke? Tak boleh. Boleh masuk tapi takut tak jumpa jalan keluar. Habis. Lebih baik tak payah. Kan? Bomba pula. Dia ada gua dia kan? Tak ada masuk gua pun. Oh. Ada orang masuk ke? Gua ni. Ada bekas kaki orang masuk. Ada masuk ke? Ha? Tak ada. Ayuh.
Ayuh, tinggi juga ni. Turun. Naik tak apa, turun. Oh, tinggi lah naik. Oh, ini lain. Dia pergi sini. Oh, ni. Okay. Nombor 3. GK3. GK3. Weh, orang turun lah. Geng-geng turun. Batu dia licin tau. Batu licin tu. Kasut pun tak grip lah. Ha? Lagi ya. Ayo. Kau tengok dua orang ni ha. Kaki slipper je. Jom, jom. Tak jauh ni. Diorang dah biasa dah duduk rumah bawah tu je. Memang hari naik tu. Orang profesional. Hujan pun ada orang naik lah. Tajam. Tajam. Oh, hujan pun ada orang naik juga lah. Ni budak-budak ni. Budak kampung main biasa lah. Lasak. Lasak tak apa. Pakai slipper relax Kaki dah kuat kan. Dua orang relax je pakai slipper. Budak kampung macam tu lah. Aku dulu pun duduk kampung macam tu je. Tak pakai slipper naik bukit. Sekarang jangan harap aku nampak. Kaki dah lembik dah. Tengok bang. Masih lah. Pergi lu. Pergi. Sampai puncak. Ini belum puncak. Wah, inilah Gunung Kriang.
puncak dia. Batu lah. Itu tak boleh pergi lah. Setakat ni je. Tu banyak. Okey. Batu tajam tu. Kan budak-budak tu pakai slipper, aku relax je ni. Slipper getah. Beginilah keadaan Gunung Kriang. Ni last dia. Yang dekat sana tu Alostar, Kota Star. Kampung, pasal kampung. Gunung, cantik. So, besok aku nak pergi Gunung Jerai. Gunung Jerai kat mana? Aku rasa situ Gunung Jerai. Ni Kota Star kan. Ni Alostar. Tak tahu. Buat kabus kan. Pagi-pagi ni. Cantik kan pemandangan. Budak kampung korang sangat friendly, tapi diorang pandai. Semua pakai slipper. Sekolah apa? Dia sekolah pasal pagi, tapi sekolah SD. Jawab apa? Turun ni kan? Abang nak tunggu? Belum. Pergi. Cantik kan? Oh, kita tengok dia tu tadi. Dia kata ada apa? Bukit Malau. Ke Malau? Dekat je tengah, lepas tu Kelapung. Apa dekat Calon. Ada dua bukit macam ni. Aku tahu yang Calon tu. Tahu ah? Bisa main. Okey. Sekarang turun. Tinggi. Boleh lah. Turun. Ni geng-geng. Tinggi baik, tinggi. Batu tak jam. Ya. Berpeluh juga kan. Turun santai-santai. Tapi sini tak boleh lah nak berlari. Batunya licin dan tajam. Jangan harap nak lari sini. Lutut dia goyang dah. Tu lah masalah kalau naik, kalau turun lutut tak tahan. Geng, nak pesan kat korang kan, kalau naik mana-mana tempat kan, benda ni jangan buang, merata. Kalau boleh
simpan, bawa balik. So jaga alam. Okey, tengok aku punya, aku bawa balik. Benda ni jangan tinggal kat sekali, dekat mana-mana tempat. Tapi aku nampak banyak botol. Okey, wajib bawa balik. Macam mana kau bawa, macam tu kau bawa balik. Okey. Turun. Ni last checkpoint dah tadi ni, GK 1. Dalam aku lepak kat bawah ke atas tadi lama juga, 1 jam lebih. Naik tadi dalam ram. Wah, ini batu tak boleh tegak, licin. So ikut jalan ni. Ini batu ni jangan pijak, licin. Kayu ni dah orang selalu pegang, hilang kulit ni. Tengok tu, botol. Buang macam tu je. So jangan buat macam tu lah, bawa balik lah. Ayah. Ay, sampai.